Tahukah anda dari mana datangnya nombor? Pernah tak terfikir siapa yang pertama kali jumpa nombor? Sebenarnya, nombor tak dicipta oleh satu orang. Manusia zaman dulu mula mengira guna jari, batu dan ukiran pada tulang lebih 20,000 tahun lalu. Kemudian, muncul tamadun Sumeria sekitar 3,000 sebelum Masihi. Mereka cipta sistem nombor bertulis guna asas 60. Sebab itu, sampai hari ini kita ada 60 saat dan 60 minit. Yang paling penting, nombor kosong, sifar, datang dari India. Tanpa kosong, matematik moden tak akan wujud. Ilmu ini disebarkan oleh ilmuwan Islam dan dunia hari ini kenal sebagai nombor Arab. Jadi ingat, nombor bukan sekadar kira-kira tapi asas kepada seluruh tamadun manusia.